Yes, Assalamualaikum. Saya Aim dari Zelau tu. Hari ni ada sebuah produk Beza. Beza ni datang, dia nak check leaking. Dia cakap area casing engine tu ada bunyi. So kita pun dah check. Bahagian leaking ni datang daripada valve cover dia. Valve cover dia boleh tengok valve cover dia pun dah keras. Dan ni plug seal dia kita dah buka. Sebab plug seal dia ni kita check dekat sini longgar. Kat sini longgar. So untuk kes-kes macam ni memang perlu tukar valve cover one set lah. Dapat sekali cover ni, plug seal dengan valve cover gasket dia. Okey, untuk valve cover ni bahagian atas dia ni ada o-ring untuk ni dua cam sensor Yang ni pula untuk VVT sensor. Ni o-ring dia. Dah keras. So kita tukar sekali lah. Lagi satu kereta dia ni yang datangnya bunyi daripada timing chain dia. Timing chain dia dah ada bunyi sebab dah longgar. Dia punya ni geseran dekat gigi tu dah longgar. Tu yang buatkan ada bunyi lah. Lagi satu bunyi sebab dah terlalu lama pakai. Dia punya mileage pun dah 390,000 dah jauh. So kita tukar sekali. Dia punya timing chain set. Ini dia punya tensioner. Ni gigi bawah dia, pulley. Ni cover roller atas. Ni cover roller kiri. Ni pula kanan. Okey. Untuk timing chain ni kita dah buka casing dia. Dekat casing dia ni memang ada o-ring lah. Ada o-ring 3 biji Satu kecil, satu sederhana, satu besar. Dan untuk buka casing tu kita sebis sekali lah dia punya oil sump Ini pula dia punya oil seal crankshaft. Kita tukar sekali lah sebab dah buka casing kan. Okey, ni pula water pump dia ni kita recommend untuk tukar sebab kita buka dia punya gasket pun dah pecah. Lepas tu dah ada free ni kalau dibiarkan lama-lama dia akan bocor dekat area sini. Kalau lama lagi pecah dekat area sini terlepas. So temperature naik, enjin pun boleh overheat lah. Ni pula belting dia outside belt. Untuk Pro 2 Beza ni dia pakai satu je. Boleh tengok dah merekah. So kita recommend untuk tukar sekali lah ni. Okay, untuk kereta ni kita tukarkan sekali lah. Dia punya minyak hitam, filter. Kita pun dah siap basuh. Boleh tengok kita basuh sebab senang. Lepas ni kalau masih ada lagi kebocoran atau bocor dekat tempat lain, senang nak detect dekat mana-mana Okay, alhamdulillah kereta pun dah siap pasang, dah siap servis semua, dah siap basuh. So kereta ni pun kita dah boleh lepaskan pada customer kita pun dah bercheck semua, tak ada masalah lain lah. Leaking semua dah settle. So untuk perkongsian hari ni itu saja. Kalau mana yang nak buat masalah sama macam Beza ni, nak tukar timing belt ke, nak check bunyi, nak buat brake system, nak buat leaking, boleh roger kita dekat FB page lah. Okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum.